Ramai yang kecam saya bila saya kongsikan fakta bahawa pesara tidak kiralah bersara dengan pencen kerajaan ataupun swasta akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Dengan kadar inflasi 2 ke 3% setahun, dalam masa 10 tahun kita dapat lihat nilai kuasa beli duit akan berkurang sehingga 20%. Bermakna kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan meningkat kos sara hidup. Jika tuan-puan bersara dengan RM3,000 sebulan, dalam masa 10 tahun, nilai RM3,000 sudah jauh berbeza dari sudut kuasa membeli. Dengan duit pencen yang sudah tiada lagi kenaikan setiap tahun, tuan-puan tak dapat lagi hidup dengan kos sara hidup yang sama seperti hari ini. Sama juga seperti pesara KWSP, simpanan yang banyak akan jatuh nilai bersama dengan inflasi. Berbeza dengan pesara yang bekukan simpanan persaraan dalam bentuk emas, mereka dapat hidup dengan selesa sepanjang zaman persaraan mereka. Antara fungsi emas ialah dapat mengekalkan kuasa beli tidak kiralah hidup di zaman mana sekalipun. Sebab kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Harga barang naik, harga emas juga naik. Kepada yang berminat nak mulakan simpanan emas serendah RM100 dengan Public Gold, tuan-puan boleh je tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.